Kalau umur bertambah, amalan tak bertambah, tak ada kebaikan. Maka sebab itu Nabi sebut, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Umur Tuhan bagi sampai 60, 70, 80. Amalan dia tak tinggal masjid, rajin mengaji, buat baik ke orang. Tu orang paling baik. Kalau paling baik tempat di mana kalau bukan syurga? Berarti kalau kita nak tengok orang yang dia akan masuk syurga ataupun calon penghuni syurga, tengok orang umur panjang amal baik. InsyaAllah. Jadi orang yang baik ialah orang yang tak pernah jemu berbuat baik. Macam-macam baik dia buat. Dia pantang tengok apa peluang dia buat baik, apa peluang kebaikan yang boleh dia buat. Dia pantang tengok, dia mesti buat. Bahkan dia mendahului orang lain daripada berbuat. 10 orang lain buat, aku buat dulu. Itu orang baik. Orang yang tak baik adalah orang yang mensia-siakan peluang berbuat baik. Dia tinggal buat baik. Depan mata peluang buat baik, tapi dia tak buat. Itu orang yang tak baik.